'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana melanjutkan dan memberikan peluang dan juga ruang untuk kita sama-sama menempuh Ramadan khususnya pada tahun ini, dan semoga tempuhan ini dapat kita tempuh dengan lebih semangat lagi. Makin lama makin semangat, makin lama makin semangat. Saya ingatkan sembahyang tarawih dulu, tunggu. Rupanya dia pakai jadual lah. InsyaAllah saya baca satu hadis riwayat daripada Ibnu Majah dan juga Ibnu Tirmizi, yang mana yang hadis ini diriwayatkan oleh Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal merupakan sahabat Nabi Sabiqun al-awwalun, yang mana masuk Islam sebelum hijrah lagi bersama Nabi SAW. Malah antara sahabat yang cukup faqih, sehingga Nabi menggelarkan, kalau hampa nak tahu orang yang lebih mengetahui halal haram, maka hampa tanya Muaz bin Jabal. Satu ketika Sayyidina Muaz bin Jabal bermusafir dengan Nabi SAW. Dalam permusafiran baginda Nabi bersama dengan Nabi SAW, maka satu ketika Sayyidina Muaz bertanya beberapa persoalan. Tanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yub'iduni minan nar." Sayyidina Muaz tanya kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, boleh tak Tuan beritahu dekat saya perkara yang membolehkan aku masuk syurga, dan perkara yang membolehkan aku jauh daripada api neraka?" Maka Nabi SAW kata ke Sayyidina Muaz, "Laqad sa'alta 'aziman." Wahai Muaz, hang tanya ni Muaz satu perkara yang cukup besar Muaz. Soal perkara nak masuk syurga, soal perkara nak keluar daripada api neraka ni bukan soal perkara kecil. Jauh lebih besar daripada masalah-masalah yang ada atas muka bumi. Wa innahu la yasirun 'ala man yasarahu Allahu 'alaih. Demikianlah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mempermudahkan bagi sesiapa sahaja yang Allah nak mudahkan. Jadi ada orang masuk syurga kerana sebab-sebab tertentu amalan, namun yang pasti kita masuk syurga kerana ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW kata kepada Sayyidina Muaz, "Ta'budullah la tusyriku bihi syai'a." Yani kau sembahlah Allah dan jangan kau sekutukan Allah. Wa tuqimus salah, kau dirikanlah sembahyang. Solat ni kau mana pun kena buat. Orang perempuan ada hari cuti, ada hari tak cuti, tak kisah. Orang jantan, jadi lebih-lebih nak anak umur 7 tahun kena suruh dah. Umur 10 tahun boleh tibai pun bukan tibai naik kok paling dengan rantai motor dah. Tibai di ta'aduk, tibai untuk nak ajak. Kadang-kadang mak pak ni ada hal jenis selendang merah apa ni, payah juga. Jenis romen ni tempat ni lampu merah, payah juga. Dia tibai anak tu menyerit. Wa tuqimus salah wa tu'tiz zakah, tunaikanlah zakat. Sampai haul, sampai nisab kena keluar zakat. Orang buat padi, orang menega, orang belah kambing lebih pada 40 ekor, belah lembu dan sebagainya, dia ada hak-hak tertentu sampai cukup nisab setahun, sampai haul dan sebagainya, kena keluar zakat. Dan demikian juga kita akan keluar zakat fitrah ni. Wa tasumu Ramadan, yakni puasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita, demikianlah juga pergi haji. Kelima perkara rukun yang Nabi SAW beritahu kepada Sayyidina Muaz. Lalu Nabi tanya kepada Sayyidina Muaz, "Thumma ala adulluka ala abwabil khair?" Wahai Muaz, hang nak tahu tak kalau aku nak bagi tahu hang perkara yang membawa kepada pintu-pintu kebaikan? Maka Nabi beritahu, "As-sum aw saumu junnah." Yani puasa itu merupakan perisai. Puasa ni perisai. Kita puasa lah ni tahan lapar, kita ikat nafsu kita dengan makan. Rupanya nafsu ni kalau ada dengan makan, bila makan dia kurang, mata pun dia kurang nak tengok benda mereben, telinga pun kurang nak dengar benda merapu, mulut pun kurang nak kata tak tahu halau. As-sawmul junnah, as-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'un nar al-ma'. Demikianlah juga sedekah merupakan umpama macam padam api yang mana yang sedang naik dengan air, memadam api, yakni
as-sadaqatu tudfi'ul khati'ah, yakni sedekah boleh memadamkan segala salah kita. Bagaimana kesalahan itu tidak membabitkan dosa seperti syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana api yang memadam ayak yang memadam api yang sedang duk marah. Wa salatul rajuli fi jawfil lail. Demikianlah juga solat seorang lelaki pada waktu tengah malam. Solat. Lah ni kita ambil kisah, paling-paling tidak pun korang-korang curi pilih 2 rakaat. Kalau semayang imam sehari semayang witir, perlu tak semayang witir balik? Tak payah dah. Solat dah apa pun. Solat hajat ke, solat apa ke, 2 rakaat. 2 rakaat lebih kurang 10 minit. Ambil semayang, di pala paip 5 minit, semayang pun 5 minit. Sunat, ambil had wajib sudah. Tasbih sekali, sabar sekali pun boleh dah. Kalau ayah-ayah, ibu-ibu pergi hospital Sungai Tani, saya baru pergi hospital Kepala Batas, baik Sebarang Jaya, baik Kuala Lumpur, baik Ipoh, baik apa, kapiu penuh katil ni sampai teranah lorong. Tapi Allah tak takdir nama kita duduk list dalam hospital. Kecil manis 15 tahun lah, kaki tak kena potong, dia potong kuku. Apa salahnya satu malam atas ucapan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita semayang satnya 2 rakaat. Thumma qara'a. Kemudian Nabi SAW baca dalam surah Sajdah, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Nabi baca sampai ayat tu, ayat yang menceritakan tentang orang yang bersusah, yakni bangun meninggalkan lambung tidur mereka semata-mata nak mendirikan solat. Lalu Nabi tanya lagi pada Muaz, kita dengar tadi ni dengan rukun 5 dah. Lepas tu Nabi bagi 3 pula pintu-pintu kebaikan, seperti puasa, seperti sedekah, seperti juga sembahyang malam. Nabi tanya pula lagi Muaz, ala biruka bi ra'sil amr, hang nak tahu tak, aku nak khabarkan kepada hang Muaz asah daripada perkara-perkara. Perkara-perkara tadi contoh tadi asah dah, wa amudihi, dan tiang dah, wa zurwati sanamih. Zirwati sanamih ni Nabi umpama, zirwati sanamih yakni berbuai unta. Ni punca segala, hang nak tahu dah segala punca tiang dah yang aku bagi tahu semua ni. Maka Nabi kata al-jihad, ada matan lain kata al-Islam, yakni punca semua ni Islam. Tak ada Islam tak ada kerja Allah. Ada juga matan kata al-jihad, yakni jihad fi sabilillah. Thumma qala ala ukhbiruka bimalaki dhalik. Anak tahu dah lagi Muaz ni, Nabi tanya pula lagi Muaz, anak tahu dah raja segala semua yang aku beritahu hang tadi ni. Tadi dah cukup dah dengan rukun Islam. Lepas tu Nabi suruh puasa sunat kalau boleh, no? Puasa sunat tak boleh pun hari putih buat Senin Khamis, tak boleh Khamis pun setahun sekali pun jadilah. Dan Nabi suruh abang bagi tahu main pas sembahyang malam. Nabi kata kalau nak tahu punca semua ni, punca dia pertama jihad ataupun matan lain Islam. Nabi tanya pula ala ukhbiruka bimalaki dhalik kulli, yakni nak tahu dah raja segala apa yang aku beritahu tadi. Thumma qala qultu bala. Maka Sayyidina Muaz kata bahkan ya Rasulullah aku nak tahu. Maka Nabi SAW fa akhadha bi lisani, Nabi pegang lidah Nabi, Nabi tunjuk kat Sayyidina Muaz. Faqala takufu alayka hadha, hang jaga ni Muaz ni. Nabi pegang lidah, hang jaga ni Muaz. Takufu alayka hadha, jaga ni Muaz ni. Ya Nabi Allah, Muaz pun tanya Nabi SAW, wahai Nabi Allah, wa inna lamu'akhaduna bima takallamu bih, adakah apa yang kita duk tutur, kita duk cakap apa semua ni akan dikira cara, setiap kataan yang kita duk keluar di mulut ni semua nak kena kira cara. Qala thaqilatka ummuk ya Muaz. Ini istilah bahasa Arab, ni malang sungguh mau hang lahirkan hang kalau hang tak tahu benda ni. Umpama malang sungguh ibumu kehilangan wahai Muaz. Malang sungguh hang tak tahu benda ni wahai Muaz. Nabi kata ya Muaz, hal yukibbun nasa ala wujuhum finnar illa hasaidu alsinatahum. Bukankah hang tahu
manusia di hari hisab nanti mereka akan diheret, dijunamkan, disembamkan muka dan wajah mereka di tanah, lalu diheret atas disebabkan ucapan buruk lidah mereka. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Muaz, yang mana riwayat daripada Ibnu Majah. Bila kita baca semua ni, punca semua segala, kena jaga hak ni. Jadi hujung zaman ni kadang-kadang hak ni tak gerak, hak ni duduk jalan, duduk ketik, duduk paste, duduk share benda tak ketahuan kepala ekor, lagi teruk. Sekali share 400 orang tengok, 400 tu share, jadi tengah 2000, tengah dan buka sok tadi, lagi maghrib tadi share 15,000 dah tengok, benda tak elok. Jenuh mampu jawab, habis rosak kita duk buat amalan. Kenapa? Nabi pesan, takufu alaika hadha, jaga Muaz tentang ni. Allah Ta'ala alam. Moga-moga puasa ini, sebagaimana Nabi kata, puasa ni junnah, yakni puasa ni perisai, memberikan kita semangat dan untuk kita kembali kepada perubahan yang baik. Dan tinggal tak hari nak raya kan, elok kalut lah ni, baju raya pun ada tetap kalau apa lagi, jilmiah lah apa lah, kalau cok neram lah macam-macam, tak kisah tu, itu sambilan. Yang pasti selagi mana duk ada Ramadan, selagi itulah ulun para Nabi, yakni Nabi SAW juga para sahabat, lagi main hujung, lagi dia lajak api, lagi dia main hujung, lagi dia lajak api. Sehingga dalam Quran sendiri nyatakan ada satu malam yang Lailatul Qadar, dia nyata satu malam tu qadar, dan ulama pula letak 10 malam akhir, dan Nabi pula suruh 10 malam akhir. Jadi 10 malam akhir tu pula dia kelas pula, yakni hari ganjil. Pendapat yang banyak mengatakan hari ganjil tu pun jadi tembok tak buat juga. Takkan nak habaq sampai siap hari Lailatul Qadar pukul 11 suku malam 23. Tak. Saya ingat tu pun tok hari tak buat apa. Jadi janganlah sampai tahap tu, dan moga-moga bukan inilah Ramadan yang terakhir yang kita akan kecapi. Dan ada orang dah berapa puluh kali dah Ramadan duk takut tu. Tak ada siapa nak gerak kita, melainkan kita sendiri yang gerak diri kita. Jiwa yang taqarrub ila Allah, demi Allah dia akan capai ketenangan. Wallahu ta'ala alam. Sahmayana. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.